Jom kita test earbud Monster Emas SKT15. Ini pun rare dan padu babe. Alright guys, dekat dalam ni ini dia guys. Korang tengok tu, comel gila babe dia punya shape. Okay, kat sebelah sini tak ada apa-apa. Kat sebelah sini ada tempat untuk kita nak cakok tali kat bahagian bawah, dan dekat bahagian atas ada port charging. Okay, untuk kita nak buka dia, kita akan tolak dia macam ni. Cantik guys. Dan jom keluarkan dia. Nampak tak tu? Nice gila. Dia jenis yang tak ada getah, touch sensor ada macam biasa, dan mic dia pun ada dekat bahagian bawah ni. Dia pun ada lampu RGB guys. Korang boleh tengok ni, dia akan tukar-tukar warna dia. Ni adalah variasi warna dia yang lain. Cantik kan dia punya design dan color dia. Okay, kat bahagian ni ada satu USB cable dan satu user manual. Okay, jom kita test. Okay, dia ada bunyi power on apabila kita masukkan, dan dia ada bunyi pairing. Nice. Untuk telinga aku pakai memang selesa, tak ada masalah langsung, tak ada rasa sakit. Macam biasa untuk model ni, full volume, kuat, bass dia sedap, dan treble dia pun cantik je. Untuk model ni pun dia ada gaming mode yang mana korang kena tekan dia 2 saat dan dia akan tukar kepada gaming mode. Okay, mic dia pun kita dah test. Korang boleh tengok graf dia dekat situ. Kalau kita tengok graf, dia slow sikit berbanding mic Monster yang lain, tapi dia still lagi jelas. Korang dengar sendiri. Pesan test mic daripada Monster Emas SKT15 dan ia sekarang berada di telinga. So rasanya kalau korang nak buat call masih lagi tak ada masalah. So guys, untuk earbud ni kalau korang nak buat dengan lagu best, nak buat main game best, nak buat call pun memang best. Apa lagi guys? Check out dekat beg kuning di bawah.